Dah azan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Azan asar tu. Maghrib belum lagi. Aduh, kau ni sikit-sikit tension. Aku dah bawa kau kat Kelebang, kena lagi asam pedas. Tu pun nak tension. Aku tak perlulah semua ni. Aku tak perlu berbuka dekat pantai Gelebang dengan asam pedas ni. Kau nama je kawan tau. Masalah kawan sendiri pun kau tak faham. Mana aku cakap dengan kau? Ni mesti masalah perempuan. Betul? Kan? Yang kau jumpa kat Tinder tu kan? Aku dah cakap dengan kau. Perempuan jangan buat main, tak boleh percaya. Muka macam kau ni mudah kena tipu. Bukan pasal tu. Bukan? Bukan. Pasal kereta. Kereta yang kau order tak sampai lagi. Kau nak tunjuk kat orang kampung. Aku dah cakap kau ni riak. Panggil syaitan kau ni. Bukan setan. Apa pula? Kenapa ni, weh? Bising-bising ni, kenapa ni? Cuba cerita dengan aku ni, kenapa? Tengok kawan kita ni. Kenapa? Aku dah teka macam-macam dah. Tak kena juga. Masalah macam-macam. Saya cakap. Aku tahu kenapa. Jom. Kau ikut aku. Pergi mana? Jom. Aku dah tahu dah kenapa. Jom. Habis makanan ni? Makanan ni biar je Bukalah lah. dulu. Asam pedas dah kat Kelebang dah pun. Janganlah kasih kantoi kau tak puasa. Jom. Ada tak kenalan korang, rakan-rakan korang, saudara mara korang dan mungkin family korang sedih time-time puasa macam ni? Mungkin sebab dia tak ada baju Melayu baru lagi untuk raya ni. So, kalau korang nak baju Melayu, jangan lupa datang Era Eksklusif Melaka dan Era Eksklusif Setapak. Sebab apa? Sebab beli baju dengan kami bagi free sampit. Khas daripada kedai kami saja. Ingat raya, ingat SAS. Jangan lupa datang ramai-ramai, support Era Melaka dan support Era Setapak. Jam. Puas hati tak? Puas hati. Kau je yang boleh faham aku. Bukan macam kau. Terima kasih. Mestilah faham. Jap. Matahari nak terbenam dah ni, babe. Ni baru maghrib. Bukan macam kau. Jom kita buka. Ayo, kau puasa Terima kasih, Sah. sama-sama.